Assalamualaikum sahabat. Telur masak kicap saya ini dia tergaring sikit. Memang tergaring tapi saya boleh makan ni. Okey. Walaupun dah selalu makan telur masak kicap, tapi yang penting you all kena create bagi sedap lah. Bagi tak jemur. Yang sebelah tu balance kuah dia. Kalau nak 2 kali makan memang banyak tu lah. Baru cukup family kami. Asalkan jangan dia terlalu cair dah lah. Okay guys, jemput makan. Tak ada apa kelainan, just cukup rasa dan garam dan bawang, cili. Okay, kalau macam masak kicap ni saya tak letak gula ya. Sedih sebab kan kicap maybe sebab kicap tu dah manis. So memang saya jarang beritahu saya tak letak gula. Okay, dia automatik kan manis lah. Kuah yang sama. Okay guys, jemput makan.